Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di Review Zone episod yang seterusnya. Pada hari ini kita nak berjalan-jalan lagi sekali. Kita akan mencari dua buku, iaitu satu buku lokal dan juga satu buku terbitan antarabangsa, iaitu kita nak cari manga lah. Okey, tanpa buang masa, jom kita saksikan review. Alright geng, kembali lagi ke Review Zone. Okey, kali ini kita nak ke Pavilion Damansara. Kita nak ke Kinokuniya, iaitu salah satu cawangan baru Kinokuniya yang kedua. Dan ini adalah merupakan tempat yang baru dibuka lah. Jadi dekat sini kami mendapat tahu bahawa semuanya dekat sini adalah stok yang baru lah. Okey, jadi ada kawasan bagi kanak-kanak. Dekat sini terdapat banyak pilihan untuk pembaca kanak-kanak. Cuba lihat tu. Jadi Kinokuniya cawangan kedua ni dibuka pada 4 September tahun 2025 yang lalu. Baru je buka ni. Jadi memang barang-barang ataupun segala buku dekat sini semuanya memang berada dalam keadaan yang terbaik. Okay, sekarang kita nak pergi cari bahagian comic section lah. Okay, dekat situ ada kafe. Okay, jalan je terus, belok ke kiri kat sini, dan kita akan masuk ke dunia comic ataupun manga lah dekat sini. Okay. Oh, tengok tu. Okey, hati-hati tangga. Okey, cuba lihat geng. Oh, dekat sini semuanya manga lah. Okey, yang ni Jujutsu Kaisen punya section. Okey, boleh lihat dekat situ. Dan ini adalah komik Marvel. Kita ada komik Marvel dekat situ. Dan ini adalah manga yang lama lah. Title yang lama. Okey, yang ni adalah Junji Ito punya collection lah. Bercakap tentang title manga yang lama, yang ini kita jumpa satu masterpiece, iaitu Vagabond. Ini volume nombor 1 lah. Okey, ini berharga sekitar RM267.85. Ini memang terbaik. Dan selain itu kita ada Villain Saga. Tengok dekat situ. Jadi ini berapa harganya? Ini Villain Saga Deluxe lah. Okey, harganya sekitar RM267.80. Ini sangat berbaloi ni kalau dimiliki kan. Alright, berbalik kepada misi kita. Kenapa kita ke Kinokuniya ni? Sebab kita nak cari volume nombor 2. Sebab dah merata-rata lah kami cari dekat sini baru ada. Okey, memandangkan ini adalah Kinokuniya baru, kemungkinan semua buku ni baru saja di restock lah. Okey, dekat sini selain daripada manga ataupun komik, kita juga ada action figure lah. Dekat situ boleh lihat dekat bahagian section merchandise lah. Tengok Superman, Star Wars. Disediakan juga tempat duduk dekat situ. Okey, hari ni cuaca sangat terbaik. Okey. Jadi ini adalah A Witch Life in Mongol. Kan, yang ini akan diadaptasi menjadi anime kan? Jalan-jalan pula terjumpa karya Junji Ito ni. Okey, jadi ini ada diterbitkan oleh Gempak Stars, kawan-kawan Gempak Stars. Jauh lebih murah daripada harga dekat sini. Okey, memandangkan ini sepenuhnya di dalam bahasa Inggeris lah. Okey, boleh lihat dekat situ harganya. Alright. Dekat sini adalah semuanya koleksi karya Junji Ito lah. Okey, jadi jom kita nikmati pemandangan di dalam Kinokuniya ini. Alright geng, memang rambang mata lah bila kita datang ke sini kan. Okey, seperti yang apa kita lihat, ini adalah bahagian section One Piece lah. Okey, dan dekat situ ada One Punch Man juga. Okey, semuanya all episode semua ada dekat sini. Okey, yang ini pula adalah bahagian section komik ataupun manga yang berbahasa Jepun. Okey. Baiklah, jadi bagi siapa yang mencari manga, yang kolektor dekat luar sana kan, yang mencari volume yang mungkin tidak ada, boleh datang ke sini ataupun cuba call dahulu. Nombor yang tertera ini, call mereka dahulu dan tanya. Seperti kami datang dan mendapati ada isu yang kami sedang cari. Ini adalah manga Dragon Ball yang kami sedang cari. 7 dengan 8 akhirnya ada. Jadi kita datang sini, jangan lupa kita perlu support lokal jugalah. Jadi ini adalah Benih Magic daripada keterbitan kawan-kawan Gempak Stars. Alright, jadi ini adalah hasil tangkapan kami, iaitu volume nombor 7 dan 8 Dragon Ball. Kita juga ada Benih Magic serta manga Kagurabachi volume nombor 2. Kita akan berjumpa semula di Review Zone akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Peace.